Colombia, kopi, salsa, siri jenayah. Namun, ia simpan kisah lebih aneh. Legenda mengejutkan Caribbean, pengalaman pertama remaja dan keldai betina. Ganjil, bukan. Warga sendiri berdebat kebenarannya. Remaja dulu dilatih keldai sebelum berpacaran. Ada kampung anggapnya mitos atau jenaka. Lain pula, kisah jiran diulang. Dokumentari adat ini kejutkan asing. Mitos atau nyata, legenda gelap ini masih merangsang imajinasi. Populasi badak air terbesar luar Afrika di Colombia bermula dari kehendak seorang. Tahun 80-an, Raja Dadah Pablo Escobar bawa 4 ekor untuk zoo peribadinya. Setelah matinya, haiwan ini terbiar. Iklim panas menyebabkan pembiakan pesat. 4 menjadi 200 dalam 30 tahun. Mereka tersebar di Sungai Magdalena. Badak gergasi Afrika merosakkan tebing sungai, menggantikan spesies tempatan dan berbahaya. Pihak berkuasa cuba pensterilan dan pemindahan. Ini warisan Raja Jenayah kepada Colombia. Dekat Zipaquira, berhampiran Bogota, ada katedral garam aktif yang tiada tandingnya. Ia diukir 200 meter dalam gunung garam. Dahulunya lombong, pekerja berdoa di ceruk kecil. Pada 90-an, ruang besar dengan tiang garam dan salib bercahaya 16 meter dibina bawah tanah. Dalamnya, semuanya berkilauan dengan kristal garam. Tiap Ahad ada upacara. Pelancong ikuti stesen jalan salib yang diukir pada dinding. Ini keajaiban sebenar Colombia. Tiada kuil bawah tanah sedalam ini di tempat lain. Bogot pernah diubah dengan jenaka. Datuk Bandar Mokus, ahli falsafah, mengupah 400 campur mim. Mim ditempatkan di persimpangan ganti denda. Mim bertopeng menyindir pelanggar peraturan jalan. Mereka mengejek pemandu memotong atau melanggar lampu merah. Kaedah ini berhasil. Kota lebih mendengar jenaka dari denda. Jumlah pelanggaran lalu lintas menurun. Mokus juga mengedar kad pujian malu. Beliau pernah tampil adiwira. Pendekatan ini mengubah budaya melalui sokongan, bukan ketakutan. Kini, Mokus dikaji. Kaedah kreatifnya jadikan kota lebih selamat. Kisah bola sepak paling tragis negara ini terjadi pada 1994. Di Piala Dunia 1994, bek Andre Escobar menjaringkan gol sendiri, menyebabkan Colombia tersingkir. Beberapa hari kemudian di Medellin, beliau ditembak mati dekat bar. Pembunuh menjerit gol setiap tembakan. Puncanya kemarahan peminat serta kerugian wang pertaruhan kumpulan jenayah. Negara terkejut, pemain terhormat itu dibunuh kerana kesilapan. Tragedi ini mendorong Colombia memikirkan pengaruh jenayah dalam sukan. Kenangan Andre menjadi pengajaran, minat sukan tidak boleh melangkaui batas kemanusiaan. Kisah Diana Trujillo bagaikan filem kekuatan impian. Dia dari Kelly, tiba di AS tanpa wang. Bekerja sebagai pencuci, dia belajar bahasa Inggeris malam hari dan gigih mengejar impian menjadi jurutera. Lulus universiti, dia menyertai NASA, mengetuai pasukan pencipta lengan robot Perseverance. Ketika pendaratan Marikh, Diana kendalikan siaran langsung Sepanyol pertama. Bagi Colombia, kisahnya simbol bakat Andes mampu ke angkasa. Bagi gadis Latin Amerika, bukti langit tiada batasan. Tahun baru Colombia penuh ritual menarik. Tepat tengah malam, ribuan orang keluar rumah dengan beg pakaian demi perjalanan setahun. Seluar dalam kuning juga dipakai untuk rezeki melimpah. Tradisi lain ialah makan 12 anggur seiring dentingan jam serta 12 hajat. Wang kertas disorok dalam kasut untuk rezeki berterusan. Bagi pelancong, ini karnival takhayul. Keluarga berlari bawa bagasi, pakaian kuning dan mulut penuh anggur. Tengah malam jadi komedi harapan. Sungai Chano Crystals dijuluki pelangi cair. Beberapa bulan setahun, airnya bersinar 5 warna: merah, kuning, hijau, biru, hitam. Tiada sihir. Alga langka di dasarnya menyala terang bila paras air dan cahaya matahari sesuai. Sungai di savana terpencil ini hanya dapat dicapai dengan pemandu. Usaha itu pasti berbaloi. Bagai cat artis tertumpah di dasar, arusnya mozaik kaca patri hidup. Tiada pelangi semula jadi sebegini. Pencinta alam ke Colombia demi pemandangan tanpa penapis ini. Galian Sepanyol San Jose, karam pada 1708 dengan bertan emas, perak dan zamrud, ditemui di perairan Cartagena pada 2015. Nilainya berbilion dolar, segera mencetuskan pertikaian sengit. Sepanyol menuntut hak ke atas kapalnya, manakala Colombia pula menganggapnya warisan negara. Keturunan pribumi turut mengingatkan bahawa permata itu dilombong dari tanah nenek moyang mereka.
Menaikkan harta karun itu sukar kerana ia terletak lebih 600 meter dalam. Kisah ini memukau harta karun sebenar bersemadi di dasar Laut Caribbean. Santa Cruz del Islote sering dipanggil pulau paling padat penduduk di dunia. Lebih 1,200 orang tinggal di kawasan seluas 1 hektar. Rumah-rumah rapat sekali. Hampir tiada jalan, hanya lorong sempit. Ada dataran kecil, sekolah dan jeti. Pulau ini dibina nelayan untuk dekat dengan perairan kaya ikan. Keluarga mereka berkembang menjadi komuniti padat di tengah Laut Biru. Tiada air paip atau pembetungan kekal. Tangki air datang seminggu sekali. Yang meninggal di kebumi di pulau sebelah. Namun, mereka senyum dan kata hidup seperti keluarga besar. Ini 10 fakta tentang Colombia. Jika anda tahu sesuatu yang baru, suka dan langgan. Jangan terlepas siri negara menarik seterusnya. Selamat tinggal.